wa huwa as-sami'ul 'alim. Raditu billahi rabba bislami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berpuasa, beribadah. Diberi ruang, kesihatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala di bulan yang mulia ini. Telah masuk ke fasa-fasa nak pergi ke hujung Ramadan dah pun. Moga tuan-tuan dan puan-puan semua sihat, sentiasa di bawah lindungan Allah Ta'ala, istiqamah, terus dapat berpuasa penuh, dapat tarawih dengan baik insya-Allah. Dan ceria lah bersama sisi keluarga. Kita pun dah nak habis Ramadan dah sebenarnya. Hari ini saya dijemput, meskipun saya penceramah tetap lah sebenarnya di sini kan. Tapi saya berbesar hati juga atas kesudian tuan-tuan beri ruang juga kepada saya lagi untuk adakan sedikit perkongsian nuzul Quran ni. Tuan-tuan pun kenal saya pun cakap tak ikut buku sangat. Kalau saya cakap ikut buku, saya tidur dulu. Tuan-tuan tak tidur, saya tidur dulu. Amir tadi dia nak sebut nama saya pun nama je, macam tak kenal. Macam puasa meh. Puasa saya baik jawab betul. Macam baru sehari ni. Amir. Amir ni bagus budaknya, saya baik dah kahwin. Dia boleh kahwin lagi lah. Okey, cerita masa tak banyak sangat. Pukul 7 kan kita ada tahlil lah. Saya pun tak boleh lama, kerana lepas je saya buka, ngap, saya semayang cepat-cepat, saya kena pergi Kuala Selangor. Saya kena jadi imam dekat sekolah sains. Dekat sana pula, anak saya punya program sekolah dia ada program buka saya tak dapat pergi lah. Isteri saya pergi. Saya dapat pergi sambut tarawih nanti. Jadi saya kena bergegas jugalah. Jadi tuan-tuan, Quran ni tuan-tuan, ini adalah kitab. Sebenarnya sebelum dia jadi kitab, dia tak ada kitab. Dialah kata-kata Allah yang diletakkan di dalam dada dan dihafal oleh sahabat Nabi. Sebab itu dia tak ada tulisan dulu. Dan sebab dia tak ada tulisan itulah dia tidak boleh diubah-ubah suai, kerana dia ada dalam dada, dia ada dalam kepala, dia ada dalam dada hati. Jadi bila dalam hati, orang tak boleh ubah. Tak sama macam kitab-kitab lain yang ditulis lalu boleh diubah-ubah sehingga tak ada yang original dah. Ada 200 version, ada Testament, New Testament, Old Testament, kitab Injil berlaku perubahan, kitab Taurat lagi banyak berlaku, pun banyak juga. Dan itulah digelar ya ahlil kitab. Kalau dia tak disesatkan oleh kitab yang sesat, dia tak panggil ahli kitab, ya muslimun, ya mu'minun. Kenapa ada gelaran ahli kitab? Dia bukan Islam ke? Kalau dia letak dalam Quran ahli kitab, dia belum tentu Muslim. Pasal kalau Muslim, ya ayuhal muslimun. Ya ayuhal, kalau sebut orang Muslim, dia ahli kitab ni bukan Muslim ke? Ahli kitab ni adalah orang-orang yang mengikut kitab yang telah terpesong. Kalau tuan-tuan buka Quran, ya ahli kitab, dia ni 50-50. Dia pegang kitab Taurat, Injil, tapi yang telah terpesong. Allah ada nada agak keras dengan diorang ni sikit. Dia tak sama dengan ya Bani Israel. Bani Israel bangsa Melayu macam tu, Cina. Bani Israel ada nabi-nabi. Kita tak boleh kutuk Bani Israel juga. Negara Israel yang kita kutuk ni lain cerita. Tapi kita tak kutuk dia punya bangsa tu. Kerana bangsa dia lah datang nabi-nabi yang ramai juga. Bangsa tak ada masalah. Gelap, Jawa, Aceh, Minang, Melayu, orang Perak, orang apa pun, tak ada masalah. Yang masalah perangai. Berubah perangai dia, mengubah-ubah kitab, mengikut kitab palsu, jadilah ahli kitab. Bangsa Yahudi, kategori ahli kitab. Ada bangsa Israel, Bani Israel, ada yang beriman. Bani Israel ada yang jadi ahli kitab. Teruk daripada tu lagi, dia jadi Yahudi terus. Yahudi ni, dia dah mula mengubah-ubah dengan kitab-kitab tu pun langsung dia tak ikut dah. Kalau Allah sebut Yahudi dalam Quran, terang-terang dah sesat melarat, dia teruk dah tu. Tak ada elok bahasa Allah Ta'ala pada Yahudi dah. Dia nampak? Bangsa Bani Israel, perangai boleh jadi Yahudi. Boleh jadi
ahli kitab. Jadi ahli kitab dengan Yahudi ni, ahli kitab ni ada okey sikit. Yang ini yang dulu boleh kahwin dengan dia menikah, boleh makan sembelihan dia ada 50-50. Tapi sekarang ni nak cari yang ni dah pakat tak ada dah. Ada dah jadi Kristian terus, ada dah jadi Yahudi terus. Dan Yahudi pula dalam teruk-teruk tu ada pula pecahan teruk yang lagi teruk, namanya Zionis tu. Dia lagi ada mazhab aliran dia yang lagi teruk, namanya Zionis. Dan lagi teruk daripada tu bukan Zionis dah, sembah setan terus. Yang ada sekarang ni yang duduk di tampuk-tampuk tertinggi di barat ni, kebanyakannya sembah setan. Dia kata je dia Kristian, dia kata ke dia Yahudi, dia tak ikut dah pun. Malah dia ikut setan. Dan dia sembah setan. Antara setan yang dia sembah Baal. Daripada kaum Nabi Ilyas dulu. Tak nampak gereja dia menyuruh. Nampak pakai kopiah. Kopiah dia lah. Nampak macam pakai salib. Di belakangnya dia sembah setan. Jadi orang sembah berhala, patung-patung banyak. Tapi bukanlah patung tu terus-terus setan. Ya, kalau kita tengok penyembah berhala tu memang setan lah punya kerja. Tapi dia taklah sembah. Dia kata tu setan. Dia kata tu orang soleh, orang baik, pejuang-pejuang, panglima-panglima yang akan dekatkan diri dia dengan Tuhan. Kalau kita cakap kau sembah setan, dia pun marah. Pasal setan lain. Walaupun setan yang program kan, tapi dia tak cakap. Tapi ada ajaran yang memang sembah setan terus. Yang ni tak ada baiknya. Bunuh bayi antaranya. Baal dipuja dengan mempersembahkan bayi. Ada lagi satu kategori nama Molok. Dia akan buat patung besar. Patung ni dia macam kepala dia kepala kambing. Ataupun kepala lembu. Buat badan dia besar-besar. Macam rumah besar dia. Dia akan buat daripada besi ataupun tembaga. Maka dipanaskan tembaga tu, mengelegaklah merah tembaga tu, dia ada pintu, letak bayi dalam tu. Itu cara mempersembahkan kepada setan itu. Jadi ada apa yang orang dapat? Dapat kuasa, dapat rasa muda. Setan bagi dia kekayaan, kemasyhuran. Dan ini banyak berlaku di barat. Rakyat-rakyat barat pun tak tahu. Bos-bos dia semua perangai macam tu. Itu yang tuan-tuan tengok sekarang ni. Pendedahan-pendedahan. Video-video. Dia orang buat benda bunuh budak ke apa ke. Yang tengah dalam chat. Nak chat macam mana? Yang tukang chat pun dia orang. Nak sekat macam mana? Dia orang ni toke-toke bank. Toke-toke tentera. Toke-toke peniaga-peniaga besar. Komputer. Media sosial, entertainment, TV, media, semua dia nombor dia orang ni, kepala-kepala ni. Dia orang ni ada pertubuhan dia orang sendiri dan dia ada komuniti dia sendiri. Dan inilah penyembahan-penyembahan berhala moden. Dia bukan ada agama langsung, ni lagi teruk lah. Jadi yang berperang sekarang ni, berperang dengan itulah, golongan syaitan yang menunggu Dajjal itu. Rakyat-rakyat dia ada agama, Kristian ke, Yahudi ke, rakyat dia pun dah pening tengok kenapa aku punya bos ni gila. Memanglah gila pasal dia sembah setan. Kau pun tak tahu. Sekarang dia orang pun dah pelik. Dia orang pun dah nak buat macam mana bos. Dia pegang kuasa, macam tu dah, dia tak ikut rakyat dia dah. Rakyat dia keluar lah memberontak pun, tak ada. Dia tak kira kafir, dia tak kira apa. Dia kira dia je. Ini setan lah. Jadi Al-Quran, Alhamdulillah, Islam selamat. Tak boleh diubah, tak boleh direka. Kerana Nabi tak bagi tulis Quran. Nabi suruh hafal dulu. Hikmah dia, Quran tak ada berubah-ubah. Siapa nak ubah benda dalam kepala? Ada orang boleh tukar ke nama nenek kita? Kita dah hafal dalam kepala kita. Kata nenek saya Rokiah, orang tukar Robayah. Tak boleh. Nama nenek aku Rokiah. Mana kau tahu? Aku ingat. Jadi Nabi hikmah dia tak bagi tulis Quran. Pasal dia nak Quran tu dihafal. Bila Quran tu dihafal, orang tak boleh ubah. Orang tak boleh ubah. Sebab tu tuan-tuan ada orang buka pusat tahfiz. Pusat tahfiz hafal Quran ke hafal hadis? Ke hafal Al-Quran? Hadis ada ulama-ulama yang hafal. Tapi hadis ni dia boleh jadi ada yang palsu, ada yang lemah. Tapi Quran tak ada yang palsu, tak ada lemah. Pasal dia hafal. Dulu hadis Nabi suruh tulis. Boleh tulis. Hadis ni apa yang Nabi buat, Nabi cakap. Tapi wahyu Allah, namanya Quran, Nabi tak bagi tulis. Jadi terpelihara di dada sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Jadi Quran ni mulia.
Bila Quran ni mulia tuan-tuan, tempat dia di mana? Tempat di Lauh Mahfuz. Dia pergi mana, dia akan ubah benda itu. Benda tu berubah. Dia datang dari Allah, kata-kata Allah Ta'ala, lalu dia letakkan dia, disimpan di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz jadilah tempat termulia, tertinggi sekali. Kemudian dia dibawa oleh malaikat. Nama malaikat yang bawa Quran apa? Amir jawab malu-malu juga. Malaikat apa? Jibril. Jibril bawa wahyu. Jadilah Jibril jawatan dia malaikat paling agung, paling mulia dalam alam ini. Quran ni, dia pergi mana, dia ubah benda tu. Jadi Jibril bawa, turunlah Quran itu di dunia. Pada bila? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ada ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Lagi detail, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tiga ayat turun Quran ni disebut bulan Ramadan, bulan Mubarak, malam Lailatul Qadar. Ambil bulan Ramadan dulu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Diturunkan Quran pada Allah banyak bulan. Ramadan juga Allah Ta'ala pilih turunnya Quran dia. Dan berubahlah Ramadan menjadi bulan paling mulia dalam setahun. Tengok tadi, Jibril mulia, Lauh Mahfuz mulia. Turun bulan Ramadan, Ramadan tu jadi mulia. Bulan itu berubah sebulan jadi bulan teragung dan termulia. Dalam bulan Ramadan, dia turun malam apa pula? Al-Qadar. Jadilah malam Lailatul Qadar, malam paling mulia dalam satu tahun. Malam tu pun berubah juga. Lepas tu, dia turun pada siapa? Hujung-hujung sampai kepada Muhammad SAW. Jadilah Nabi Muhammad manusia paling mulia yang ada dalam alam semesta ni, manusia. Manusia Muhammad yang paling mulia sekali, paling agung. Tengok dia pergi mana, benda tu berubah. Akhir sekali lepas sampai kat Muhammad, dihafal oleh sahabat radhiyallahu anhum. Mulia mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Habis daripada situ, dibukukan oleh Sayyidina Osman. Masa Abu Bakar buku, bergaduh-gaduh juga. Nabi tak bagi buku, Abu Bakar buat buku. Yang ada kita sekarang ni, kalau tak, kena hafal. Kenapa Abu Bakar lawan Nabi? Dia bukan lawan Nabi, dia dapat lesen. Zaid masa Abu Bakar perintah, Nabi dah tak ada, dia suruh kawan-kawan dia kumpul tulis Quran. Dia orang tak nak. Pasal dia cakap Nabi masih hidup tak bagi buat. Kenapa kau sekarang nak suruh buat pula? Omar ada lesen. Nabi kata apa? Selepas ketiadaanku nanti, kamu akan berselisih. Akan berselisih pandangan. Maka peganglah sunnah Khulafa ar-Rasyidin, 4 orang tu. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Ataupun sahabat-sahabat dia yang lain lah. Digenggam, gigit dengan geraham. Nabi cakap bila dia tak ada nanti akan jadi perkelahian. Maka rujuklah balik kepada Khulafa ar-Rasyidin. Jadi Nabi dah bagi lesen dekat sahabat-sahabat dia yang utama ini untuk bantu kalau ada jadi perselisihan problem. Jadi Abu Bakar, dia rasa dia patut bukukan Quran dalam masa tu. Pasal orang yang hafal Quran, ramai dah gugur syahid medan perang. Nanti lama-lama takut Quran tu hilang terus. Memang Nabi dulu tak bagi, ada sebabnya. Sekarang zaman aku suruh tulis. Jadi Abu Bakar tak buat salah. Dia bukan sebuah bid'ah, dia memang dapat lesen. Samalah Omar suruh buat tarawih 20 tu. Suruh buat tarawih hari-hari, sunat, jadi sunat dekat masjid tu. Zaman Nabi dulu 2-3 hari, Nabi buat kat masjid, lepas tu Nabi buat kat rumah. Nabi buat 8, campur witir 11, Nabi tak buat 20. Omar rasa ada keperluan. Dia ada lesen. Dia boleh buat. Tapi Omar tu lah, bukan Omar yang jual burger ke apa tu, bukan. Omar yang Sayyidina Omar tu lah. Abu Bakar yang Abu Bakar tu lah. Radhiyallahu anhum tu. Lepas daripada mereka, tak ada siapa ada lesen tu dah. Jangan pergi jumpa Abu Bakar mana-mana pula, dia cakap tarawih boleh jadi 3 je ke? Tak boleh. Dah habis dah cerita tu. Mereka dah wafat semuanya. Jadi, tulis Quran, bergaduh juga baca Quran. Pasal inilah dia, bahasa.
Bahasa. Orang Indonesia, kalau dia cakap butuh, kita jangan pakai di sini. Kena penampar nanti. Padahal butuh itu perlu. Keperluan, kebutuhan dipanggil. Satu kebutuhan kepada muslimin untuk adanya juadah berbuka puasa kata. Kurang hajar kau mencarut. Kena dah. Apa salah aku? Sama juga perkataan-perkataan tertentu di daerah tertentu di Malaysia ini. Kita kopik buah, salah cakap, orang ingat cakap benda lucah. Kopik ada pada benda lain, di kaum lain, pendengaran lain. Jadi kita tuan-tuan, dalam negeri yang kecil ini pun, ni cakap macam itik, ni cakap faham ayam. Barangkali Arab tu besar. Besar Arab berbelah-belah negara. Besar lagi daripada campur Indonesia, campur apa lagi besar lagi benua Arab tu. Dah bergaduh cara baca, faham Quran dah tak betul, sampai berbunuh pasal nak faham Quran. Tak boleh jadi. Osman ambil. Masa Osman tengok, Osman pula dia bakar semua Quran. Dia kumpul balik, dia tulis. Itulah jadi resam Osmani tu. Nama kita punya Quran tu resam Osmani. Sayyidina Osman punya tangan lah tu. Macam tu. Ni sejarah dia. Tuan-tuan, sebab tu hikmah Nabi dulu bagi hafal. Dia tak ubah-ubah, Osman tulis balik. Jadilah kita dapat Quran tu. Mulia sahabat-sahabat ni ada Quran. Akhirnya, bulan mulia, Lauh Mahfuz mulia, Jibril mulia, Muhammad mulia, Lailatul Qadar mulia. Akhirnya dia dapat pada sahabat yang mulia. Sudahnya sekarang kat mana? Sudahnya sekarang kat almari kita yang mulia tu. Itu sudahnya. Jadi kena angkat dia, kena boh kat kita. Jangan boh kat almari tu. Kerana almari tu yang jadi mulia, kita tak tahu jadi apa. Jadi bacalah Quran. Dan saya nak petik surah yang turun Quran tadi. Kena juga dengan malam-malam hujung. Hujung-hujung, penghujung Ramadan, namanya ada malam Lailatul Qadar. Apa surahnya? Surah Al-Qadar lah. Jadi ayat tu pendek, cerita dia panjang. Kalau saya tak cerita ni, mungkin ada yang tak faham-faham. Apa malam Lailatul Qadar tu? Yang kita tahu malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan tu pun tak faham betul lagi. Jadi kita cerita satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Amir jangan tengok-tengok jam sangat. Kita tahu pukul 7 tu ada tu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya diturunkan permulaan Quran pada malam takdir. Kadar ni takdir. Kadar dan kadar tu takdir dan ketentuan. Malam ini malam al-takdir. Jadi surah tu namanya suratan takdir. Nanti saya cerita apa maksud malam tu takdir tu, yang tahu 1000 bulan tu. Nama surah ni bukan nama 1000 bulan Nama surah takdir ni. Jadi Allah kata apa? Diturunkan Quran pada malam takdir. Allah sebut Quran dia dulu. Allah tak sebut tarawih dulu. Dengar? Allah tak sebut buka puasa dulu. Dalam nak mengenal malam Lailatul Qadar, Allah sebut dia bagi ingat Quran dia turun malam tu. Untuk apa? Untuk kita pun ingatlah Quran itu. Terutama pada malam-malam itu. Macam tu. Jadi dalam banyak-banyak Allah Ta'ala boleh sebut, Allah ingatkan lagi Quran dia turun pada malam Lailatul Qadar ini. Jadi bila malam itu malam Lailatul Qadar, kita kena ingat, kita kena cuba jugalah adakan Quran pada diri kita ni. Baik tak boleh baca, baik dengar. Tak boleh dengar, baca yang bahasa Melayu. Ustaz, saya tak pandai ngaji Ustaz. Wa malakum la tuqatilu. Itu kira pandai lah tu. Nabi kata kalau baca terbata-bata dapat 2 pahala, bukan 2 dosa. Dan kalau baca lancar, laju, sedap, bunyi macam Amir baca, tempatnya bersama dengan para malaikat. Baca Quran, sangkut pun dapat pahala. Bacalah. Ada pula ustaz cakap jangan baca. Kalau kau baca seorang-seorang, setan baca dengan kau. Ini pun satu punya parpu punya ustaz lah. Orang kalau tak pandai sangat baca, dah tentulah dia baca silap. Nama lagi belajar. Nabi cakap baca sangkut-sangkut dapat 2 pahala, engkau boleh cakap dapat dosa pula. Baca sangkut-sangkut tu macam mana tuan-tuan? Dia tentu tak betul. Saya bagi contoh lah.
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna katabna alaihim. Yang satu jadi empat, yang empat jadi satu, yang dengung jadi flat, yang flat jadi idgham. Kalau orang baca macam ni dah tentu fail. Tapi Nabi cakap dua pahala. Apa masalahnya? Yang baca terbata-bata, sangkut-sangkut ni dengan tarik nafas, dengan bernafas-nafas, semput jadi. Macam main bola nak habis satu ayat. Makcik semput lah. Ustaz semput. Semput naik tangga ke tak? Baca Quran semput. Iyalah nak jaga panjang pendek silap juga. Ustaz yang tadarus dekat TV tu saya tengok, itu pun ada kawan dia tegur. Itu pun dah pandai baca. Kalau kita baca sendiri tuan-tuan, sudah tentulah ada silap. Bukan Allah tak tahu. Allah tahu. Dan sebab sangkut-sangkut itu, Nabi bagi juga kita pahala usaha baca dan baca Quran itu. Tapi dengan syarat, belajarlah. Janganlah sampai 400 tahun umur, tak belajar-belajar, memang salah sampai ke sudah. Itu tak boleh lah. Jadi selagi kita on the way belajar, masih ada buat silap, Allah maafkanlah. Budak kecil jalan, ada ke tak jatuh mula-mula? Bukan jatuh lagi, merangkak berguling-guling nak bagi pandai itu. Tapi dosa ke? Orang bawa kereta, salah masuk simpang juga. Salah tak nyala traffic light kanan pergi kiri. Tapi dia tidak berdosa. Allah penyayang, Allah tahu. Janji usaha. Okeylah, sangkut-sangkut pun tak boleh baca. Jadi macam Piramli tu. Sudahnya tak baca langsung. Alif tenang waw buaya lah ni, huruf Jerman lah, ini apa lah. Memang tak tahulah, buta huruf lah. Allah ada marah Nabi dia dulu tak? Masa dapat ayat Quran mula-mula. Baca pun tak tahu, tulis pun tak tahu. Tapi dia boleh dengar. Dia dengar-dengar, dia boleh hafal. Tuan-tuan semayang, kadang-kadang ada orang solat, baca banyak-banyak ayat pun, dia baca Quran pun tak tahu. Tapi dia hafal Fatihah. Dia boleh hafal surah. Dengan hafalan. Nabi dulu pun tak baca tuan-tuan, dia hafal. Jadi dia boleh dengar Jibril bacakan. Jadi kalau tak boleh lah sekarang ni baca yang Arab ni, nampak macam pening sangat, bacalah yang bahasa Melayu. Terjemahan ni apa ni, zalikal kitabul la raiba, inilah kitab yang tak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, diturunkan petunjuk bagi orang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaib, bagi orang-orang yang beriman pada perkara ghaib. Tukar dia baca yang bahasa Melayu tu. Segala puji pada Allah Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim, Penurut Penyayang, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, raja hari pembalasan. Takkan bahasa Melayu pun tak tahu? Tak tahu juga ustaz. Dia macam tu juga. Mungkinlah ada orang dulu-dulu dia tak sekolah, dia kurang lah kan dia pelajaran dia. Yang Jawi pun tak tahu, yang Rumi pun tak tahu. Ada orang tak tahu. Sekarang ni saya tak tahu dah ada yang tak tahu. Tapi mungkin ada. Jangan marah dia. Dia tak sekolah sangat, dia tak berapa pandai. Allah bukan kira itu dulu. Dia tak tahu baca Rumi. Tak apalah tak tahu baca Rumi. Arab pun tak tahu. Apa dia kena buat? Dengarlah. Pasanglah radio, TV ke apa yang ni, telefon ni. Ada yang boleh dengar apa, earphone, MP3 ke apa ke. Download lah dekat cucu Quran tu. Cucu pandai. Download Shopee pandai. Berbondong-bondong beg hitam. Ada dekat atas pagar. Bila bab apa ni Quran, tak jumpa app tu Tapi Shopee jumpa. Tu masalah tu. Jadi tuan-tuan cuba cari apps. Jadi pasang, suruh cucu ajar macam mana nak pasang. Dapat juga dengar Quran. Dengar pun dah dapat pahala dah. Okey. Ustaz, dengar pun tak boleh. Tahulah, dengar pun dia rasa tak boleh juga. Kalau baca Jawi tak boleh, baca bahasa Malaysia boleh, dengar pun tak boleh, berhenti terus jadi orang. Biar jadi pokok pisang lagi bagus. Dalam 10 malam terakhir, Allah sebut Quran dia dulu. Mau datang dengar lah. Pasang lah. Takkan dengar pun tak boleh. Kalau dengar pun tak boleh, takut ada tanduk je lah. Ada ekor ke belakang. Takut jadi setan lah. Jadi kita insya-Allah boleh dengar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah tanya,
tahu tak kalian apa malam takdir ini? Dah tentulah kita tak tahu. Jadi Allah bagi tahu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kita kira 1000 cukup. Lebih lagi sebenarnya. Tapi kita kira 1000 bulan. Mungkin saya dah ajar kat sini dulu-dulu. Bagi ingat. Tapi saya bagi ingat balik lah. Apa sahaja dibuat pada malam itu, digandakan manfaatnya lebih daripada 1000 bulan kita buat benda itu. Jadi Allah yang bagi angka 1000 bulan itu. Bukan saya terantuk dinding tiba-tiba baca. Jadi Allah yang bagi kiraan itu. Jadi kalau kita buat malam itu ibadat apa-apa pun digandakan, dikalikan dengan 1000. Kalaulah malam tu makcik senah belakang tu bagi RM1, malam tu Lailatul Qadar, berapa ringgit makcik senah dah bagi? Tu kena kira balik betul-betul. Berapa makcik? Akak. Makcik pula, ustaz pun dah tua panggil makcik pula. Akak lah, adik pun ada tu. Berapa adik? Matematik simple je ni. RM1 lah kita bagi malam tu, malam takdir, malam Al-Qadar. Berapa kita dapat? Itulah tuan-tuan, kita hidup dah lama, kira pun tak reti lagi. Macam tu. 1000, mana 1000? Sikit. 1000 bulan dia berapa hari? 1 bulan 30 hari, 1000 bulan 30,000 hari. 30,000 hari bagi RM1, kan tak ke 30,000? Jadi sesiapa yang buat apa-apa pada malam itu akan digandakan 30,000 hari punya ibadat. Kalau bagi RM1 malam tu Lailatul Qadar, RM30,000 lah. Itu je ke? Tak juga. Pasal umat Islam, umat Muhammad, apa buat kali 10. Baca Quran 1 huruf kali 10. Ini dah automatik. Semayang 1 kali 10. 5 waktu sama dengan 50 umat lain. Puasa sehari sama dengan 10 hari. Sebab tu kita puasa 36 hari campur Syawal. Nanti jadi setahun. Kita memang automatik bagi RM1 jadi RM10. Dikenakan pula dengan malam Lailatul Qadar, kali lagi 30,000, udah jadi 300,000. RM1 je makcik senah bagi. 300,000 dalam akaun kanan ni. Dan sedekah menghapuskan dosa sebagaimana air padamkan api. Buku kiri pun padam, buku kanan. Itu baru saya cakap RM1. Kalau RM5, 1.5 million. Kena sebut masalah sikit lah. Million tu. Sebanyak on tu. 1.5 juta. Kalau bagi RM5. Jadi tiap-tiap malam, bermula 10 malam terakhir, hari-hari letak duit dalam tabung. Pecahkan hari tu. Pasal kita tak tahu dia kena hari apa. Jadi kita bagi sajalah setiap hari. Yang tak bayar zakat fitrah nanti, cari-cari malam-malam mana yang rasa malam ganjil, malam hujung, malam 27 tu, bayar zakat fitrah. Mungkin dikalikan jadi juta-juta nilainya. Walaupun bagi Pak Amil tu RM35, RM40 macam tu. Ustaz, saya nak pecah lah. Biar sehari bayar seorang. Letih lah Pak Amil macam tu. Anak dia 10 orang, campur dia dengan bini dia, 10 orang. Hari ni bayar RM8, esok bayar RM8, lusa. Kalau dia nak buat macam tu pun boleh juga. Jadi juga. Janji dia bayar aja. Selagi matahari tak terbit, selagi solat Zuhur, solat solat Aidilfitri tak habis. Boleh lah. Dia nak buat macam tu, tak ada masalah. Cuma Tok Amir tu jeling dia semacam lah. Menyusahkan aku betul. Semalam kau lagi, hari ni kau lagi, RM8 dapat. Bagi je lah semua. Macam tu. Tapi dia nak pecah, dia nak dapat Lailatul Qadar, dia tak tahu hari apa. Suka hati dia. Jadi, kalau RM1 jadi RM300,000. Semayang Isyak malam tu, dapat 27 dah. 27 kali 10, 270. 270 kali 30,000, pecah kalkulator. Semayang Isyak je dah tak tahu. 30,000 hari semayang Isyak. Jangan main-main. Dan sebab itulah tuan-tuan, Nabi bila 10 malam terakhir, dah tak balik rumah dah. Tuan-tuan jangan tak balik rumah pula. Nabi tak balik rumah, dia duduk masjid. Tuan-tuan kalau tak balik rumah, ada big problem lah, takut akaun lain pula. Jadi, kalau duduk sini, silakan. Kerana Nabi tahu malam tu malam yang dia kena rebut.
Dia ikat kain dia kuat-kuat. Hubungan suami isteri dia pun dijarakkan. Dia nak jaga pasal malam Lailatul Qadar tu pun dia tak pasti bila. Dia nak dapatkan. Jadi kalau baca satu muka malam tu, 30,000 muka tu tak? Quran ni dia berapa page ni? Lebih kurang 600 muka surat. 30,000 bagi 600, berapa kali khatam Quran tu? Nilai ni. Semua kena ingat kali 30,000. Dan kali 10 lagi sebagai umat Muhammad. Memang digandakan 10. Rugi tuan-tuan. Kalau malam Lailatul Qadar, kita jadi malam Lailatul Qamdar. Atau malam Lailatul Jalantar. Atau malam tak tahu petar lah lagi lah. Pasal malam tu lah nanti Al-Aziziyah kekurangan manusia. Patutnya malam tu lah jadi malam yang penuh dengan perayaan. Pasal dia jadi ujung-ujung. Dia bukan jadi awal ni. Jadi malam ni pergilah shopping siap-siap. Pergi shopping malam ni. Malam ni malam ke berapa? Belum lagi kan? Pergi malam ni, pergi malam esok. Janganlah pergi malam-malam nak raya. Itu barang pun dah tak ada. Tudung pun dah habis saiz dah. Color pun dah kurang. Pergi sekarang. Jadi 10 malam terakhir datang sini. Itulah sibuk. Nak balik kampung sekejap je. Yang tak ada tu 10 hari bukan sehari. Jadi 10 hari hilang daripada radar. Saya tak datang sini. Syak saya tak tahu. Takut-takut macam biasa je dah. Jadi harapnya adalah semangat untuk datang 10 malam terakhir tu. Pasal semua dikali 30,000. Lailatul Qadar umat Nabi lain tak dapat. Umat Nabi lain ada puasa. Tarawih hanya pada umat Muhammad. Rugi kalau kita tak ambil benda ni. Pasal kita saja dapat manfaat ni. Dan dia belum jadi lagi. Ada lagi 10 hari kita boleh buat. Tolonglah buat macam tu. Dia ingat tadi Quran dia kita kena ambil juga. Baca ataupun baca yang bahasa Melayu ataupun dengar. Kedua, sedekah. Apa saja buat tarawih jangan tinggal. Untuk 10 malam terakhir ni pasal kita nak gandaan itu. 83 tahun punya cerita. 30,000 hari punya ibadat. Dengan satu malam saja. Apa saja tuan-tuan buat tuan-tuan. Bagi RM10 lagi lah. Banyaknya. Jadi tuan-tuan pecahlah duit. 10 malam terakhir tu RM5 contohnya. Bacalah 2 muka Quran. Ataupun dengarlah 2 muka. Tarawih buatlah. Tarawih pula dengan imam. Sampai selesai. Witir. Allah kira solat sepanjang malam pula. Barang siapa solat malam. Ramadan. Tarawih bersama imam sehingga selesai. Maka dicatat baginya solat sepanjang malam. Kali 30,000 pula. Tuan-tuan, malam tu Tuhan nak bagi pahala. Allah nak bagi pahala. Memang nak apa dosa? Memang nak bagi kita masuk syurga. Kecuali orang yang memang nak masuk neraka je. Allah awal dah tutup pintu neraka. Malam Ramadan. Dia buka pintu syurga. Seluas-luasnya. Dan Nabi pernah aminkan doa Jibril. Silakalah orang yang dalamnya Ramadan dia lalu. Tapi tak menghapuskan dosa dia. Tak patut dia tak apa dosa. Bulan ni tuan-tuan ada main nombor ekor ke? Tuan-tuan memang dah tak main nombor ekor yang dalam ni lah. Pasal rakam live kan. Berhentilah. Pasal tuan-tuan, bulan ini bulan memang patutnya orang akan masuk syurga. Dan nama dia tersenarai dalam neraka pun boleh diubah. Setiap malam ada saja nama-nama yang patut masuk neraka Allah bebaskan. Hadis ni hadis Bukhari juga. Jadi tuan-tuan, sambung lagi ayat tu. Ada lagi 5 minit ni, jangan takut. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli Lagi 2 ayat. Turun para malaikat. Para malaikat ni juta-juta. Ikatu warruh dan ruh. Fiha. Ruh bukan ruh. Satu ruh. Ni kena faham ni. Biizni rabbihim min kulli dengan izin Allah mengatur urusan. Minta maaflah kepada orang dulu-dulu. Dia pun salah faham. Dia tengok ayat Quran ni cakap turun malaikat dan roh. Jadi dia ingat malaikat nak turun pada malam Lailatul Qadar dan roh-roh orang yang telah meninggal dulu. Pakcik dia, tok dia, bapak dia, pak saudara dia, pak mertua dia, segala pak yang ada lah. Mak yang ada. Jadi sebab tu dia pasang pelita daripada ujung Sepang sampai masuk depan rumah dia. Kenapa pasang? Takut malaikat dengan tok-tok dulu tak jumpa pintu rumah. Saya tak tahu dia nak balik rumah kenapa lah. Tapi bukan macam tu faham dia. Pasal dia nampak roh nak balik tu.
Betul lah. Tapi orang dulu-dulu dia ada sikit silap faham lah. Kita pasanglah lampu tu juga. Tapi janganlah ada kepercayaan roh nak balik. Dia nak apa? Lemah ke apa? Tak ada. Malaikat datang. Roh yang dimaksudkan dalam ayat Quran itu Jibril alaihissalam. Jadi Jibril pun dipanggil roh. Rohil Kudus. Quran pun dipanggil roh. Lepas tu roh ni kena tengok juga dalam konteks apa ayat tu. Dia masukkan situ seluruh malaikat yang juta-juta ada malaikat ramai ni dan roh ni, ketua ni Jibril alaihissalam turun pada malam itu dengan izin Allah, biizni rabbihim min kulli mengatur urusan. Apa urusan yang dia nak datang? Jibril dulu datang, Nabi ada. Jibril dulu datang, hantar wahyu. Bila wahyu dah tak ada lagi diturunkan, Nabi dah tak ada, Allah sebut juga malam Lailatul Qadar, dia sekali lagi turun. Maknanya satu benda yang besar pula. Dia boleh tak sebut, Allah boleh tak sebut Jibril tak datang. Malaikat cukup lah. Tapi Allah sahaja nak bagi kita tahu bahawa ada satu malaikat special yang agung yang kita sebut tadi tu. Dia bawa Quran, dia tertinggi martabat dia. Dia turun ketika Nabi tak ada di sini nak jumpa kita dengan malaikat-malaikat. Dan dia nak buat apa? Ikatuwa ruhu fiha bi'izni rabbihim. Dengan izin Allah mengatur urusan. Oi, dia atur urusan ni. Apa urusan dia? Nak tengok akak punya lansir dah jahit ke? Nak tengok sofa baru ke? Nak tengok sport rim dah tukar ke? Nak tengok Amir punya kereta dah cat ke? Apa ke? Dia bukan nak tengok urusan tu. Tu pasal nama surah ni surah takdir. Dia nak merenew kadar dan kadar tahunan kita. Iaitu ajal, maut, rezeki, kesudahan baik dan buruk kita. Dia nak renew takdir kita. Itu jangan buat pasal malam tu. Ini yang orang jarang ambil perhatian. Dia tahu 1000 bulan. Itu pun tak ambil perhatian juga. Tanazzalu malaikatu waruh. Jibril datang nak atur urusan kadar dan kadar tahunan. Ustaz, bukankah Allah yang aturkan kadar dan kadar? Memanglah Allah Ta'ala aturkan rezeki kita berbuka nanti. Tapi kalau kita tak pergi kat meja tu suap, dia tak sampai dalam mulut ni. Allah yang cabut nyawa seseorang, tapi dia ada nama malaikat yang tolong. Dan dia beri tugas untuk mencabut itu. Jibril diberi tugas untuk renew takdir kita pada malam itu. Biizni rabbihim. Kalau Allah izinkan benda tu berlaku, jadi tuan. Jadi malaikat Jibril ni bos segala malaikat. Dia datang jumpa kita. Kita buat apa malam tu? Itu masalah dia. Itu masalah dia. Katalah Jibril, pandangan saya lah. Katalah saya ni diberi tugas untuk macam Jibril tu. Saya tak nak samakan Jibril dengan saya. Dia tidak sama dengan makhluk. Tapi katakanlah saya ni ambil peranan macam malaikat Jibril tu. Saya nak renew kadar-kadar ajar rezeki seseorang malam Lailatul Qadar. Saya turun ke bumi ni, saya turun dekat jalan kebun. Bila sampai 9.30 saya sampai kat jalan kebun. Adakah Abu nama kat sini? Pasal saya nak pakai nama Abu tu. Harap-harap dia tak ada lah. Ada juga. Aduh, apa yang tak ada? Kamal ada? Kamal tak ada kan? Salim ada pun. Pergi rumah Pak Kamal. Jangan sebut jalan kebun lah, jalan lain lah. Jangan saya sedih pula. Mengajuk pula tak ada surau ni. Pergi rumah Haji Kamal. Haji Kamal. Katalah saya ambil tempat Jibril tu lah macam tu. Kata datang. 9.30 orang tu ni terkangkang. Tengok dangdut raya. Tak pakai baju, kangkang, pakai kain melekat pukul 9.30. Saya mesti tension. Umur dah 700. 700 tu berapa? 70 lah. Umur dah 70, terkangkang depan TV, tengok dangdut raya. Dia saya akan buat apa, saya tanya. Tanya malaikat yang jaga. Bos dan malaikat, orang tu ni buat apa ni? Dia pergi terawih ke tak pergi terawih bulan ni? Ada 2 kali je bos. 2 kali je. Umur berapa? 70. Tak guna betul. Semayang fardu macam mana? Semayang fardu dia okey ke tak? Bos, semayang fardu pun sengit juga bos. Kadang-kadang maghrib lepas, kadang-kadang subuh lepuh. Tu apa angka? Haji kat depan. Maghrib out. Semayang fardu pun out. Tak guna betul. Ni apa lagi ni masalah ni?
Dia tak ada masalah apa kan. Dia masalah dia tengok TV dengan handphone saja. Ni dangdut ni lah. Dangdut raya dia punya masalah. Saya mungkin akan tanya lah, apa dia minta? Dia minta panjang umur. Panjang umur? Umur tara ni pun tak ingat Tuhan, panjang lagi kan banyak pula dosa. Tengok buku ni. Buku kanan makin nipis, buku kiri makin tebal. Tak payah panjang umur. Panggil malaikat maut. Contohlah. Ni. Dia patut jalan bila? Bos tengok dalam 5 tahun lagi. Tak payah. Minggu depan kau bagi dia jalan terus. Tak guna punya orang tua. Lagi panjang umur esok lagi banyak dosa dia. Pasal aku tengok buku dia bukan makin naik, makin turun. Bahaya ni. Apa lagi dia minta? Dia minta sihat. Apa sakit dia? Gaut. Sakit pun tak semayang. Suruh sihat pun berlari keluar pun. Tak payah bagi dia duduk. Dia potong kaki dia turun. Kalau jadi macam mana? Dia minta rezeki tambah lagi. Nak duit, nak tambah. Semayang tak nak, tarawih tak nak. Wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tambah rezeki dia. Takwa pun tidak. Tak payah. Biar dia perikut. Tuan-tuan nak ke macam ni? Dia datang malam Lailatul Qadar, kita tak tahu malam tu bila. Tolong jagalah diri dan perangai. Kalau dia datang jumpa Pak siapa dia? Pak Haji namanya tu. Yang benda baik kita boleh pakai. Namanya? Sorman. Haji Sorman datang malam Lailatul Qadar. Tengok Haji Sorman mana? Bush tak ada rumah. Mana? Azizia semayang. Tanya malaikat yang jaga dia, macam mana pakcik ni, orang ni semayang garanti datang bos. Bukan tarawih saja, tak tarawih pun datang. Walaupun dia sakit, kadang dia duduk ke apa, sakit tu tak ada masalah. Bagi markah cantik sikit. Lagi dia punya puasa cantik, puasa dia. Dulu-dulu punya hutang pun ganti. Lagi ceramah pun dia dengar, apa pun dia dengar. Solat fardu tak usah cerita lah bos. Dia sentiasa ada. Apa dia minta? Dia minta panjang umur. Umur dia patut berapa ni? Tangan sebut kan. Kau terasa. Umur dia macam ni. Bagi dia tambah tak? Buku kanan yang aku tengok makin tinggi. Lagi banyak umur dia, lagi taat dia. Bagus, boleh tambah. Apa lagi dia minta? Hilangkanlah sakit pinggang dia. Asyik semayang duduk je. Dah berapa bulan dah macam ni? 2-3 bulan. Minggu depan dia ada raya, elok sikit lah. Hilangkan sikit tengok sakit dia apa semua. Apa lagi dia minta? Rezeki sikit. Dia minta cucu. Cucu dulu macam mana? Dah besar, nak cucu kecil. Nak cucu kecil, tengok mana anak menantu dia, mana yang tak bersalin lagi. Kadang-kadang tuan-tuan, rezeki pada anak dan cucu dia datang daripada bapak punya doa, mak punya doa, nenek punya doa, atuk punya doa tu tak? Disebabkan keberkatan, rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala tu, atuk doa, nenek doa, dapat cucu tu. Anak tu kadang-kadang semayang pun tak. Dah macam cakap lah. Bagi dapat seorang cucu. Apa lagi dia minta ni? Dia minta macam-macam. Boleh bagi. Biizni Rabbihim. Saya tak katalah Jibril buat macam tu tuan-tuan. Tapi dia memang confirm renew ajar rezeki ni. Dan kesudahan baik buruk. Cara dia saya tak tahu. Katakanlah kalau dia datang malam tu, kita tak ready, kita tak buat apa benda tak tahu. Saya rasa akan efek jugalah. Pasal malaikat ada benda dia tak suka. Dia tak suka benda kotor, dia tak suka berhala, dia tak suka anjing, dia tak suka najis. Dia boleh ada rasa suka tak suka. Jadi mempengaruhi juga. Tak silap apa keputusan dia nak buat itu. Tuan-tuan, jagalah diri malam 10 malam terakhir tu. Kalau kita tak boleh buat benda baik-baik banyak, jangan buat benda tak baik lah. Dan tak boleh pun tak buat benda baik. Dan apa doa Nabi ajar kepada Aisyah kalau rasa malam tu malam Lailatul Qadar? Allahumma inna nahnu Allah menaka afun tuhibul afwa fa'fu anni. Saya tak boleh nak lama ni, dalam 5 minit dah. Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni. Itu pun ada juga kita baca masa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wazuni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi ingat doa ni, Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni. Nabi ajar Aisyah. Kalau Aisyah tanya, kalau malam ni aku rasa malam itu kadang aku nak baca apa, Nabi suruh baca. Ya Allah, kau ciptakan pengampunan. Oleh kerana itu, maafkanlah aku. Cuma astaghfirullah pun minta maaf juga. Alfun pun minta maaf juga. Kenapa tak pakai astaghfirullah? Ini dalam bahasa Arab tuan-tuan. Alfun ni dia maaf yang title dia lagi tinggi. Jadi astaghfirullah
permohonan ampun, Allah ampunkan dosa Allah, tetapi rekod pada buku masih ada. Tetapi ampun, kemaafan yang tidak berbekas pada rekod, bersih terus. Jadi kalau malam Lailatul Qadar kena pada doa ini, insya-Allah tuan-tuan diampunkan dosa dan rekod merah itu hilang, dipadam terus. Ini ampun. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa anni, dan salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malam tu daripada lepas maghrib sampai subuh. Jadi jaga-jagalah 10 malam terakhir. Quran jangan lupa. Quran dengan puasa dia memberi syafaat kepada kita. Pada hari akhirat nanti dia akan datang tolong kita. Puasa cakap dia tahan lapar nafsu dahaga di siang hari, tolonglah izinkan aku beri syafaat. Quran pun datang, dia bersengkam mata malam membacaku. Hari ini izinkan aku ya Allah bagi tolong dia. Jadi Quran ni tuan-tuan banyak kelebihan dia. Inilah cerita sedikit tentang nuzul Quran dicampur dengan Lailatul Qadar. Terima kasih atas jemputan kepada saya, insya-Allah. Ada terlebih tu kurang, saya kurang minta maaf lah. Pak apa tadi nama tadi? Boleh sampai pukul 7 tak? Boleh lagi? Betul. Ini sudah cantik. Tali saya buat maghrib ya. Tali lepas solat maghrib kita tali. Okey. Dan api kan? Saya boleh. Boleh sambung. Jadi bila kita dah tahu macam tu, susunlah jadual tuan-tuan pada malam ini. Mulanya pergilah shopping sekarang. Malam sekarang 10 malam terakhir itu ingat, Ustaz Syazwan cakap bagi ingat Quran aku nak kena pasang juga. Aku mau kena ingat malam ni semua dikali 30,000. Aku mau ingat malam ni mungkin Jibril datang tengok aku. Jadi doalah tuan-tuan, tambah rezeki, hutang settle. Jibril tu bos malaikat tuan-tuan. Dia mentadbir malaikat-malaikat ni, dia leader. Dia bos malaikat. Jadi kalau Allah Ta'ala izin benda tu jadi kan. Bini Rabbihim mingkul yang salamun ya. Dan terawih jangan lupa. Terawih ni tuan-tuan ada pada umat Muhammad dia. Saya tak tahu dah sini bilangan dia makin banyak. Tak larat pun datanglah duduk. Sembahyang sunat boleh duduk, tak apa. Kalau nak mengantuk sangat, aircon sejuk sangat ke apa, sini buat 20 ke 8? 20. Tak larat buat 20 buat je tak apa. Tak apa. Dia diam kot belakang tu cabut. Jangan tu kan. Jangan daripada tak buat. Kalau boleh buat 20 buat. Tak larat sambung duduk. Macam tu. Jangan tak buat langsung. Tapi kalau boleh tahan, buatlah sampai 20. Relax kejap, ambil kursi dulu. Kan boleh pergi balik. Yang muda pun saya tahu bukanlah larat sangat kadang. Kadang-kadang badan besar-besar kan. Kadang dia rasa lemuk, rasa apa. Jadi jangan sampai tinggal, kerana kita akan diletakkan insya-Allah di kalangan orang-orang yang kita dok baca doa. Tu saya buka Quran ni, sebenarnya saya nak baca satu surah ni, satu ayat ni. Ayat ni mahal tuan-tuan, orang buat tarawih dah. Hari-hari kita baca Fatihah. Hari-hari kita doa dalam Fatihah. Tapi kita tak jelas doa apa itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Puji Allah Ta'ala dulu sebelum minta. 3 ayat atas Al-Fatihah, puji Allah. Kita puji Allah banyak-banyak sebelum kita minta ni. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Kau Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasihani. Puji dia lagi. Maliki Yaumiddin. Engkau lah pemilik hari pembalasan. Kita tuan-tuan, kalau orang puji 3 kali, sengit dah jalan. Kepada Amir, Cik Amir yang saya lihat semakin segak ini, dan saya lihat dia sangat berdedikasi, pemurah, lagi amat membantu pada majlis ni. Juga seorang yang sangat istiqomah. Juga dia tak jadi cakap dah terus. Masuk 2 kali dia, Ustaz nak apa Ustaz? Dah makan ke belum? Nak apa sangat puji-puji? Kalau anak puji tuan-tuan, tahulah ada hal tu. Pelik sangat ending dia. Allah Tuhan yang kita ada adab, kita puji dia dulu. Besar kita puji dia. 3 kali kita puji dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Kau kami sembah, hanya pada Kau kami minta tolong. Baru ayat nak minta tolong. Hanya pada Kau kami sembah ya Allah, hanya pada Kau kami nak minta tolong. Apa kau nak? Barulah 3 ayat akhir tu. Apa dia?
ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Faham dah jalan yang lurus ni, tapi lurus ni jalan siapa? Tak sebut. Jalan depan jalan kebun ni pun lurus juga. Jalan mana yang lurus ni? Tak tahu banyak sangat jalan ni. Allah tak sebut pula, Allah sebut jalan yang lurus je. Dia tambah lagi. Apa dia? Siratal lazi, jalan itu ialah jalan na'an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Dah tak ada pula siapa tu. Siapa yang beri nikmat ni? Orang kaya ke? Orang kaya pun nikmat juga. Amir pun banyak nikmat juga. Siapa yang banyak? Orang yang handsome lawa ke? Orang pemurah ke? Pasal Allah sebut jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan orang yang diberi nikmat. Siapa tu tak sebut pun dalam tu. Jalan orang beri nikmat. Fir'aun, Abu Jahal pun dapat nikmat juga ni. Siapa ni? Ayat Nas, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan yang kau murkai, bukan mereka yang sesat. Ada siapa pula yang kau murkai ni? Siapa pula yang sesat ni? Sebab tu Quran dia kena belajar. Pemahaman tentang maksud itu dia ada pada surah lain. Itu rangkuman saja, kesimpulan saja. Saya hari ini nak ambil tentang na'an'amta alaihim tu. Siapakah golongan orang yang kau beri nikmat itu? Nak dapat jawapan tu kat mana? Surah An-Nisa ayat 69 ni saya buka. Allah jawab na'an'amta alaihim tu siapa? Baru kita faham apa kita doa. Sejak tadi kita semayang. Baik, kita tengok apa maksud di sini. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzi fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Apa terjemahan dia kat sini? Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat. Sama macam Fatihah. Tapi Fatihah tak ada penjelasan siapa itu. Dalam An-Nisa 69 ada. Siapakah mereka itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Minan nabiyyin, para nabi. Siddiq, orang yang membenarkan Nabi, sahabat-sahabat Nabi termasuk. Syuhada, orang yang mati syahid. Dan orang soleh. Rupanya tiap-tiap kali Fatihah, kita minta tergolong dalam golongan Nabi, sahabat-sahabat dia, orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Itu doa Fatihah rupanya. Tapi tak apalah, dah faham hari ni. Tuan-tuan putih buka An-Nisa 69. Saya nak cerita tentang terawih. Dia kerana terawih, kita dapat dua daripada yang kita sebut 4. Satu hari, hadis ni Sahih Ibnu Hibban. Nabi didatangi seorang lelaki, tanya, "Ya Rasulullah, aku mengucap 2 kalimah syahadat. Aku solat 5 waktu. Aku bayar zakat. Aku puasa bulan Ramadan dan aku qiyam Ramadan." Yang dia cakap ni rukun Islam, dia buat semua. Haji dia tak sebutlah, mungkin haji belum sampai waktu ke apa. Tapi rukun Islam yang lain semua dia sebut, dia buat. Aku buat rukun Islam dan aku tambah 1 qiyam Ramadan. Solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ni qiyam Ramadan lah. Aku buat yang wajib, aku buat ni. Dia tak cakap dia pergi umrah ke, dia buat ibadat korban, dia tak cakap. Dia cakap dia qiyam Ramadan, dia solat tarawih saja. Aku buat yang wajib, aku solat tarawih. Di manakah aku ni digolongkan? Nabi cakap kau tergolong dalam siddiqin dan syuhada. 2 daripada kategori yang kita baca dalam Fatihah. Di kalangan orang yang siddiq, di kalangan orang yang membenarkan Nabi, sahabat-sahabat Nabi, dan orang yang mati syahid. Solat tarawih tuan-tuan, selain menghapuskan pahala-pahala yang lalu, dia menggolongkan kita dalam 2 golongan yang kita sebut dalam Fatihah, iaitu siddiqin dan syuhada. Janganlah tinggal tarawih tuan-tuan. Kalau terlambat terbabas pun buatlah kat rumah. Kalau dah boleh datang sini, lagi bagus datang sini. Tak larat buat penuh, buat separuh. Tak larat berdiri, duduklah. Jadi inilah pesanan saya kepada semua, pada diri saya juga. Supaya di hujung-hujung Ramadan ni kita naikkan lagi syiar tu. Lagi nak rasa raya itu. Dan raya itu namanya Aidilfitri. Indahnya sungguh di hari raya, tu yang hafal. Aidilfitri itu, Aidilfitri, hari bahagia. Apa benda Aidilfitri tu? Aidil tu hari, fitrah tu fitrah, kosong. Kembali kepada
seperti bayi baru lahir. Hari kita kembali kosong dosa, fitrah seperti bayi baru lahir. Bukan pagi-pagi tak sembahyang subuh, lepas tu pergi sembahyang raya. Itu bukan Aidilfitri namanya. Itu hari pagi-pagi dah berdosa namanya. Jadi hari dari Aidilfitri, hari kita sambut kekosongan dosa kita dan kita kembali seperti bayi baru lahir. Semoga tuan-tuan, saya, semua yang menonton ini tergolong dengan golongan orang yang mendapat malam Lailatul Qadar, punya keberkatan dan rahmat, disihatkan tubuh badan kita, dapat capai ibadah sampai ke penghujung Ramadan dan menjadikan kita capai kategori hari kembali balik kepada fitrah fitri itu. Terima kasih banyak-banyak semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Sebut awal-awal dulu. Dari situ tabung saya tuan-tuan, tabung saya nak repair madrasah kami, pusat terapi saya punya pagar. Pagar tak ada, tepi itu sungai. Jadi saya nak buat pagar zinc dia. Dalam 100 kaki lebih kurang, kos lebih kurang saya kira dalam 12,000 juga lah. Jadi saya kumpul sikit-sikit, mungkin madrasah pun akan bayar sikit. Kumpul-kumpul, dalam jangka masa tengoklah, kalau dapat pendek, saya pendek. Buatlah cepat. Jadi poster dia saya tak dapat hantar ke Amir lagi. Dengan video saya akan buat, cuma saya ada bawa tabung tu saja. Abu Ziyad tu syarikat, tu saya sendiri yang akan menjadi kontraktor melaksanakan projek tu. Kerana kita sendiri yang, saya sendiri beli barang, saya sendiri dah kontraktor ni dan buat ni. InsyaAllah kita cuba jimat lah. Kalau ada lebih kita buat benda lain, kalau tak cukup akan ditop up oleh dana-dana lain lah. Saya minta izin surau sini untuk kutipan sikit lah. InsyaAllah kalau tak ada, dia QR code ke situ. Jadi tuan-tuan, minta banyak-banyak. Selamat Hari Raya, selamat berbuka puasa. Semoga Allah merahmati kita semua, mengampunkan dosa-dosa kita. InsyaAllah kita jumpa lagi di bulan-bulan lain. Kalau nak tahu kuliah saya, nanti tengok jadual, tanya Bos Amir. Dia tahu jadual Lepas Raya cuti sebulan ni. Tengok nanti bos dia beritahu macam mana nak. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.